Jadi pada hujung peperangan Uhud itu, dikatakan Nabi Muhammad SAW pernah bersembahyang di sini. Dipanggil yang diberi nama Masjid Al-Fash ni. Jadi Masjid Al-Fash ni dulunya adalah building, tapi dirobohkan dalam ada senturi dalam pada ketika selepas pada tu pemerintahan dirobohkan, dan kini dalam masa 10 ke 5 tahun ni dibuka semula dan di-restore semula menjadi tempat kunjungan lah. Kalau dulu kat sini dia dirobohkan. Kalau kita tengok masjid ni dulu bentuk dia 6 meter panjang. Kalau kita tengok batu tu 4 meter lebar. Tinggi dia dalam 2 meter. Tapi tebal dinding dia hampir 1 meter. 1 meter dinding dia. Dia menggunakan batu dan plaster. Dan inilah dipanggil juga Uhud Mosque atau Masjid Uhud, Masjid Al-Fajr, setelah berakhirnya perang Uhud yang banyak memberi impak dan kesan emosi dan juga tarbiyah kepada umat Islam muslimin pada ketika itu. Bismillah.